Tunjukkan satu testimoni yang kita tak boleh jumpa dekat mana-mana, tuan-tuan. Okey. Adik Aiman Hafiz, dia pernah datang ke HQ Tone Excel. Dia bukan datang daripada keluarga yang berada. Dia nak join Tone Excel, tuan-tuan. Selama 6 bulan, tiap-tiap hari dia kumpul duit sekolah dia sebanyak 50 sen. Kumpul cukup RM90. Ada duit ekstra sikit, dia datang ke HQ. Dia datang seorang-seorang. Dan nasib dia baik, dia datang waktu itu Datuk pun ada. Datuk jumpa dia, dan cerita dia kami pun dah tahu. Dan ini contoh seorang yang begitu semangat, mempunyai semangat yang hebat. Dengan duit RM90, dia datang pergi ke HQ. Dia beli sekeping SIM card. Datuk tanya dia, apa tujuan dia nak buat Tone Excel? Dia kata, saya buat Tone Excel dengan simpan duit RM90 ni pasal nak bawa mak dan bapak dia pergi umrah, tuan-tuan. Dan saya berbesar hati dapat jumpa dia pada hari ini. Dan kita ramai-ramai doakan dia supaya dia berjaya di dalam Tone Excel ini. Terima kasih.